Ini perkara yang saya nak sentuh. Satu lagi tentang tadi Rabitah ya. Rabitah ni di negara kita ada sejarahnya yang mungkin saya ada rekod dalam pikiran saya. Rabitah ni, amalan Rabitah pada tahun 80-an ya, dianggap sebagai satu amalan yang diada-adakan oleh ahli-ahli tarekat. Tak pernah diajar dalam Islam, tidak pernah Rasulullah menyuruh para sahabat ketika berzikir, ketika beribadat ataupun sebagainya membayangkan ruh Rasulullah. Tidak ada. Karena itu siapa yang berrabitah guru hukumnya haram. Seperti juga malahan boleh terkeluar dari Islam, seperti juga menyembah berhala. Itu kita boleh baca ya dalam apa yang dikeluarkan oleh mereka. Kalau tuan-tuan buka dalam tesis saya, buku saya itu Syekh dalam Tarekat, di situ saya ada abadikan. Tahun 88 tidak salah. Tapi tuan-tuan, tiba-tiba pada tahun 2011 atau 2012 orang yang sama keluarkan satu risalah ya, tentang Rabitah. Tidak ada menyebut Rabitah ini haram, tapi apa yang disebut Rabitah itu kadang-kadang wajib ya, seperti kita menghadap kiblat, ada kalanya sunat ya. Rabitah itu baik pula bertukar 2008 sampai 2012 berapa tahun. Kerana itu tuan-tuan yang takut ni, ini semua kerana kejahilan. Akhir sekali tentang Rabitah ni saya sangat tertarik hati apa yang disebut oleh Syekh Husain Ad-Dasuri dalam kitabnya Ar-Rahmatul Habitah fi Zikri Ismi Dzat war Rabitah. Kata-kata beliau sangat menarik perhatian saya. Dia kata begini, para ulama yang mengharamkan Rabitah ini, ketika mereka semayang, mereka berrabitahkan anak mereka, isteri mereka, harta mereka, bos mereka, sepanjang mereka semayang. Terbayang semua harta, anak, isteri, kawan-kawan. Tapi bila bagi salam ke kanan, ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bila lepas saja solat, bangun bagi ucapan bagi orang ramai, tuan-tuan dan puan-puan, Rabitah guru itu haram. Faham tuan-tuan? Faham tidak? Ulama yang mengatakan Rabitah guru itu haram, mereka ini sendiri di dalam sembahyang terbayang-bayang anak, isteri, harta dan apa saja, bos-bos mereka dalam sembahyang itu. Kan dilarang. Tapi bila dah habis sembahyang, bagi salam kiri kanan, bangun bagi sarahan pada orang ramai. Tuan-tuan, kita hendaklah faham Rabitah guru itu haram. Faham tak ni? Boleh faham? Siapa tak faham tak tahulah. Ini satu ungkapan yang sangat cantik dikeluarkan oleh Syekh Abu Husain Ad-Dasuri dalam kitabnya Ar-Rahmatul Habitah fi Dzikril Ismi Dzat war Rabitah. Maknanya tuan-tuan, orang yang mengharamkan Rabitah, mereka ini setiap hari beramal dengan Rabitah yang dilarang, masa yang dilarang. Kita berrabitah guru, dia kata haram. Mereka sendiri dalam sembahyang berrabitah. Maknanya dalam sembahyang itu kan ingat Allah saja, tapi ingat bini, ingat kereta, ingat pangkat, ingat raja, ingat bos. Bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, betulkan serban, buat sarahan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak beritahu,
Masyarakat kita sekarang ini sudah sesat. Bila berzikir, bila solat, bila beribadat membayangkan wajah guru. Ini haram. Ini kan tak patut. Jadi maknanya mereka mengharapkan Rabitah, orang-orang tarekat, tapi mereka sendiri berrabitah. Maknanya mau tak mau manusia ini berrabitah. Dan Rabitah ni terang dalam Quran. Surah Baqarah ayat berapa? Ayat 115 ke? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Fa aynama tuwallu, mana saja kamu tengok, fasamma wajhullah, anda akan rasa wujudnya zat Allah. Apa saja kita bayangkan rupa guru kita itu macamlah ya, terkandung dalam apa, termasuk dalam ayat ini, maksud ayat ini ya. Kerana pengajaran itu bukan diambil ya, al-i'tibar bukan diambil daripada perkataan lafaz. Pengajaran dari Quran itu diambil daripada makna. Memang tak disebut situ di dalam ayat itu tadi syekh, wajah syekh, cuma fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dan saya ada satu pengalaman yang manis juga tentang apa ni, masalah Rabitah ya. Dalam satu seminar pada tahun 85 di pusat Islam, seorang ustaz yang ada ijazah PhD Azhar, dia bawa kitab Quran ketika makan rehat tengah hari seminar itu. Dia bawa Quran ke depan saya. Dia kata, Ustaz, tolong tunjukkan saya mana dalil Rabitah dalam Quran. Apa saya jawab, tuan-tuan? Doktor, saya ni belajar Islam di Kolej Islam Melaya saja. Bahasa Arab saya pun bahasa Arab Melayu ya. Walaupun saya ya, ada PhD saya pun PhD Universiti Melaya. Doktor ni doktor lepasan Azhar, tentulah doktor lebih faham. Patutnya doktor tunjuk saya, bukan saya nak tunjuk pada doktor. Cari sendiri sehingga jumpa. Itu kenangan saya, tuan-tuan. Sebab apa? Dia sangat marah bila kita berapa tu, ketika zikir berapa ni berrabitah rupa guru. Jadi saya fikir itu sajalah ya yang saya nak komen ya. Jadi saya fikir setakat ini sajalah ya. Apa-apa pun kekurangan kita semua jawatan kuasa minta maaf. Wallah.